okey tak tu, Mak? Bolehlah. Masih bertahan. Adik bawa makanan ni. Adik dah dapat tawaran dari ATM? Adik dah dapat dah. Tapi kalau adik terima tawaran tu, nanti susahlah ayah. Dia nak kena kerja siang malam, nak sara adik. Lepas tu nanti dia sorang-sorang nak jaga mak. Mak nak sangat adik masuk ATM. Tengok anak kawan mak alumni UiTM sekarang dah kerja overseas. Mak teringin nak tengok adik percaya macam dia. Tapi Mak, dia orang kan orang senang. Kita mana mampu macam dia. Tak apa adik, duit bukan segalanya. Yang penting usaha. Allah dah tetapkan rezeki setiap orang. Kalau Allah nak mak mati, mak mati. Mak, janganlah cakap macam tu. Assalamualaikum. Apa dah balik? Pergilah jemput dia. Waalaikumsalam. Dek. Ya. Mak macam mana, Dek? Mak sihat. Alhamdulillah. Baru lepas makan. Alhamdulillah. Okey. Jom kita duduk dulu. Oh, boleh. Ayah nak sembang sikit dengan adik. Allahu Akbar. Adik hari tu dapat tawaran masuk UiTM kan? Betul. Adik dah terima ke tawaran tu? Belum lagi lah ya. Adik risau kalau adik terima nanti ayah yang susah kena jaga mak. Kita ni dah lah bukan family yang senang. Ayah faham, Dek. Tapi kan adik ada mohon beasiswa juga kan? Macam mana, apa cerita beasiswa tu? Dah berapa minggu dah, tapi masih tak ada respon lagi. Okey, tak apa. Hari ni adik ada tengok peti surat tak? Hari ni belum lagi lah ya. Adik tengok sekejap lah. Tak apa, Dek. Adik duduk. Ayah ada sesuatu untuk adik. Cuba adik tengok. Ayah, ni beasiswa ayah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Tahniah, Dek. Adik, bagi tunjuk beasiswa ni kat mak. Okey? Okey. Mak. Mak. Mak, tengok ni mak. Adik dapat beasiswa, Mak. Alhamdulillah ya Allah. Tahniah adik. Mak, boleh tak Mak janji dengan adik? Nanti Mak dengan ayah teman adik pergi UiTM. Boleh adik. InsyaAllah mak akan pergi. Mak sentiasa berada di sisi adik. Belajar sungguh-sungguh ya nak. Adik janji lah. Adik janji. Ayah yang susah kena jaga mak. Kita ni dah lah bukan family yang senang. Nanti susah lah